Kenapa aku? Tak cukup ke? Tak cukup ke beri aku selama ini? Tak cukup ke? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang aku kena buat? Sampai bila? Sampai bila aku harus tersiksa? Setiap kali tangan ini mendepa ingin mencapai cahaya, aku lemas, jatuh semula ke dalam gelita. Di saat mereka semua tertawa, aku di sini masih mempersoalkan takdir yang ada, menyalahkan semua kisah yang tercipta. Bertahun sudah aku menahan. Usaha apa lagi yang aku harus lakukan? Di saat bulan tak terlihat tersorok di sebalik awan, bahagia apa lagi yang aku boleh harapkan? Tuhan, masih wujud lagi keharapan? Kerana aku sudah gila hilang arah tujuan, menanggung sakit ini yang tidak akan ada pengakhiran. Aku penat ya Tuhan. Mengapa sakit ini masih berterusan? Walau pelbagai jalan aku sudah usahakan untuk akhirnya aku dapat mengembuskan lafaz kelegaan, tetapi selepas saban tahun, mengapa aku masih tidak nampak pengakhiran? Ya Tuhan, aku lelah, aku buntu, aku keliru. Apa lagi yang aku harus lakukan? Apa lagi yang aku perlu usahakan? Jika aku tiada, mungkin yang lain juga akan bahagia. Tuhan, adakah Engkau masih di sini? Adakah Engkau masih bersama aku? Adakah sakit ini tanda kasih-Mu? Ya Tuhanku, aku lelah. Sampai bila aku harus menahan luka yang tidak akan berhenti berdarah? Ya Tuhan, aku rindu. Salahkah jika di sudut hati ini aku ingin kembali ke pangkuan-Mu? Tuhan, adakah ini cahaya yang Engkau singgahkan? Cahaya yang sudah lama Engkau simpan dan hantarkannya di saat aku paling memerlukan. Ya Tuhan, akhirnya aku mengerti apa itu erti ingin berdiri. Ketika terperangkap dalam kegelapan, Engkau hadirkan kebenaran dalam bentuk bintang di langit yang sering disalah tafsirkan. Dengan bisikan cahaya ini, aku mengerti bahawa Engkau tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Tapi selama ini, aku yang sombong tidak ingin membuka hati untuk menerima cahaya yang diberi. Bisikan itu sentiasa ada di mana-mana. Tapi aku yang buta memegahkan telinga enggan mendengarnya. Kehadapan diri, maafkan aku kerana telah mengkhianati hati sendiri dan memilih untuk diam saat bisikan cahaya memanggilku pulang. Kehadapan diri yang di sana, ingatlah yang Tuhan itu ada dan kasih-Nya tidak ada tandingannya. Kadangkala kita yang butakan mata enggan menerima cahaya yang ada. Apabila matahari terbenam, bulan mengambil tempatnya. Tetapi jika kasihku tiada, tidak ada pengganti untuk kehadirannya. Tuhan, aku masih merasa diri ini tidak cukup layak untuk menerima segala nikmat yang secara tiba-tiba muncul tanpa diduga. Tidak terkata syukur yang hati ini rasa,
Tetapi aku berjanji akan kuhargainya sepenuh jiwa. Tuhan, luka dalam hati ini sudah sedikit lega. Semuanya kerana Engkau benarkan aku untuk bertemu cahaya yang sudah lama aku lupa ada. Rancangan Engkau penuh nikmat yang aku tidak pernah sangkakan ada. Terima kasih kekasih kerana masih tidak meninggalkan aku terkapai-kapai tanpa peta. Wahai pemilik nyawaku, ku pasrahkan semua padamu. Sesungguhnya Engkau tahu apa yang terbaik dan Engkau tahu apa yang aku perlu. Kehadapan diri, adakah Engkau sudah sedia menerima bisikan cahaya yang sudah lama menunggu Engkau tiba? Atau Engkau masih mahu terus membutakan mata?